Latihan pengukuhan soalan nombor 3. Cari nilai-nilai K ataupun julat nilai K jika persamaan X2 tambah KX sama dengan K tolak X mempunyai A. Dua punca yang sama, B. Dua punca yang nyata dan berbeza, C. Punca nyata. So untuk yang A, tapi apa-apa pun nak cari dua punca nyata ni kena persamaan kuadratik dulu. So X2 kena cantikkan dulu, tambah KX sama dengan K tolaklah 8 X2 tambah KX tolak K tambah 8 sama dengan 0. So A kita 1, B kita K, C kita negatif K tambah 8. So be careful Jadi bila yang A, dua punca yang sama adalah B squared minus 4AC sama dengan 0. So B kita adalah K square tolak 4 1 negatif K tambah 8 sama dengan 0. K square adalah K square. Ok, ni hati-hati tengok negatif 4 darab 1, negatif 4 daripada darab 1, daripada darab 1 dia akan darab dengan negatif 4. So akan jadi positif 4K. Kemudian yang kedua, negatif 4 darab 1, negatif 4 kemudian didarab dengan positif 8. So negatif 32 sama dengan 0. Ni boleh tekan kalkulator. Dan saya orang lama guna darab silang. 8 darab 4 32 dan positif 4. So tolak 4. Jadi kita akan dapat K tambah 8, K tolak 4 sama dengan 0. K sama dengan sorry saya tak skip. K tambah 8 sama dengan 0, K sama dengan negatif 8, K tolak 4 sama dengan 0, K sama dengan 4. Ok, so ada dua jawapan. Untuk B pula, B dua punca yang nyata dan berbeza. Lain pula, B squared minus 4AC greater than 0. Greater than 0. So greater K squared tolak 4 1 negatif K tambah 8 greater than 0. K squared sama macam tadi, tambah 4K tolak 32 satu 0. Dan kita dapat K, saya dapat tadi berapa? K tambah 8 K tolak 4 greater than macam mana kita nak dapatkan dia punya julat dia? So kat sini graf senyum, graf senyum, kemudian kita ada sini negatif. Kalau ikut sini dia punya ni 4 dengan negatif 8 kan. So sini kita ada negatif 8 dan kita ada 4. Kalau senyum duduk bawah, greater duduk atas. So satu ke kiri, satu ke kanan. So K akan jadi lagi kecil daripada negatif 8 dan K ke kanan, K lagi besar daripada 4. Okay, so ada dua jawapan. Kena boleh guna kalkulator. Siapa yang ada kalkulator, ada yang boleh selesaikan. Kalau tak boleh, memang kena buat graf ni untuk dapatkan jawapan. Alright, untuk C pula, punca nyata. Nampak ini agak pelik sikit. Okay, punca nyata ni awak boleh refer buku teks, buku teks form 4 buku teks form 4 muka surat 45. Awak boleh ambil tips pintar kat tepi atas tu. Dia ada tulis bila punca nyata dia adalah B squared minus 4AC greater or equal to 0. Okay, boleh refer buku teks muka surat 45. Ada tips pintar kecil tu. Dia ada tulis ni. Dia dah bagi tahu. Dia maklumkan. So boleh refer sana So macam biasa kita buat dia sama macam yang B tadi cuma beza dia ada equal to 0. Tapi saya tunjuk jalan-jalan kerja je So K square tolak
dapat 1. Negatif K tambah 8. So dapat K tambah 4K tolak 32. Dan kita dapat K tambah 8. K tambah 8. K tambah 8, K tolak 4. Okay. So nak tahu dia macam mana, buat garis lurus dulu. Graf senyum kemasan bergantung pada E kita. So graf senyum. So kita sini kiri kanan. Kat sini kita dapat dia punya roots dia negatif 8 dengan 4. So negatif 8 di belah kiri, 4 di belah kanan. Then dia ada 2 section. Ini atas, ini bawah. So kita nak pilih atas ke bawah bergantung pada kita punya inequalities. So fungsi kuadratik ni greater than 0. Kita pilih atas. So atas ada, so bawah ni tak ada. Atas satu ke kiri, satu ke kanan. Ke kiri makin kecil, so x less or equal to negatif 8. Atau ke kanan makin besar, x equal to greater or equal to 4. Okay. Sorry. Oh ni dia nak K. Maaf, dia nak K. Okay. Alright.